Tak tahu keadaan kau ni sekarang ni nak ketuk boleh tak? Kalau nak ketuk kena buat ke ni? Dah. Tanya pula. Dah dia tanya dah. Faham? Kalau kita jawab jadi tak erti pakai apa jawapan kita buat tunjuk. Biar faham. Nah, sekarang ni mu duduk boleh ketuk kau? Faham? Boleh? Dah nak ketuk kau ni? Senggeng kan? Senggeng sikit dah lebih. Nak? Kena akak juga biar terakak. Nak? Sebab tu kalau kita tengah-tengah kalau dia awak tengok nak pinjam peng tu. Jangan main tu. Tu jangan percaya tu. Dia nak tengok tu guru dia nak tengok luar gitu. Padahal dah sering. Bang atas muka kita. Nak? Nak ke puang? Nah, waktu tengok orang naik motosikal, kita naik motor Honda X5 RZ. Boleh tak ketuk? Tak boleh ketuk tak? Dah kalau nak ketuk kena buat kan ni? Dia bangun. Sebab tu dia buat lalak bangun, dah motor kan? Bangun. Kawan dia jam belakang. Dia ketuk tu. Ada setengah mak lepik duduk sebelah itu. Tu jenis ketuk sama. Nah, kalau duduk kita tak boleh ketuk. Kalau duduk tu boleh ketuk, maka tidur batal. Nah. Berasa ke maknanya bangun dulu ke congek dulu punggung kalau kita tidur. Gini kan orang tidur tengah orang ketebah kan? Nak, kadang-kadang dapat terakak. Terakak tu kejut. Ulama kata kalau kejut dulu baru terakak, maka hukumnya tak batal wuduk. Terakak dulu punggung baru kejut, batal wuduk. Faham? Tidur duduk tak kali. Tidur baring bayar. Faham? Tidur rumah kita bayar. Bubur katil, bubur lembek. Lembek je 600 dah. Cadar 180. Katil 400.5. Nak? Kipas angin lagi. Ayah je dengar. Duduk gini. Tanya ketua Jumaat. Habis separi. Betul tak? Dah. Pasal apa? Pasal kita nyakit berat. Faham tak? Nyakit banyak. Faham? Kalau tengok cerita Geling 3 keping CD. Faham tak? Gusti 2 jam direct tengok. Bola penalti pakai habis. Nampak? Cerita wayang gambar. Kalau nak cing lah kain sayang tengah gocok. Berasa kejap. Kejap air berseruk. Terkejang. Hodoh. Kalau mengajar tengok bel kat isi. Tak berhenti lagi datang ni. Apa? Pasal ada penyakit hati kita ni aica, bukan barang molek. Barang ibadat jadi tak rok cetong. Barang dunia beres. Nak? Ngaji tak dalam 2 pipi sembang tareha. Sembang tareha. Tak? Baca kitab tak percaya baca kitab alam. Macam orang cocok dengan skru naici tak mata. Tak? Tak jadi. Pasal apa? Pasal perut kotor, hati tak bersih, dosa banyak, otak bengong, cita-cita dunia banyak, tak ingat ke mati, rahmat kurang. Tak? Tak rok lah kita. Lepas tu kita bak dunia gagah. Nak? Turun pukul 7, pukul 8 malam orang sampai rumah. Gaus ming. Nampak? Gagah. Hak tu pasal mozaik. Nak? Kita tak gagah dalam bak ibadah. Apa? Dosa kita banyak. Kata Imam Ghazali, inna siqataz zunubi tamna'u min khifatil ibadati. Belitang dawai dosa yang membelenggu dirimu menjadikan kamu berat daripada perkara-perkara ibadat. Nak? Kalau cari makan ke darah, you sirik serta ni duk pusing kat nu. Kat kam dia kat tukung, kejung juga selang, tung. Padahal you ni sirik serta. Dah kalau sirik serta takkan panjang tu you. Dah. Bodoh you gila pun. Faham tak? Dah kalau sirik serta dua depa you, betul tak? You ada siang, dum kejung. Nak you selang, pendek saja. Tengok ikan, tak ada hal. Dengar dah hari. Siapa mampu ustaz? Tidak hari tak? Hati ustaz tu lama ada. Hati ya. Faham tak? Apa tak pergi bersekali mati dulu. Tu bila bang daripada muda. Siapa tua tak bila? Tak pergi juga.
Lalang dia orang lain bang, lain suara. Mati dah bang, tak bila tu. Tidak. Oh, dah dangkal lagi surah. Tu kata hidup, baik jadi lembu. Faham? Dia maha keberah hidup. Allahu Rabbi. Kata marah. Dok kata, berasa nak kata. Yang ketiga, bertemu kulit. Wallahu a'lam. Penawar bagi hati.